Assalamualaikum. Hari ni kita dekat Pulau Sebang, Melaka. Kita nak bawa Lisa main dekat Fun Fair. Excited, dah lama tak pergi Fun Fair. Lisa pernah pergi kan? Dekat Johor. Dekat Dangah Bay. Jom. Sekejap, tengok jalan-jalan dulu. Sekejap lagi kita akan main benda ni. They try to scam kita, kita scam dia balik. Jom. Jom. Kau nak main ni tadi? Kita main nak? Kita beli, kita baling. Ni yang adik nak naik. Rumah hantu. Kita nak try ni, nak takutkan Lisa. Saya nak drive boleh tak? Saya nak drive. Kau nak try? Nampak tengkorak ada gigi, ada mata. Macam tak menakutkan je. Pucung. Di, benar hantu tu tunggu. 10 ah. 10 token tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jom. Ni token dia lama tak jumpa. Lama tak pergi Fun Fair kan? 20 tahun dulu kot. Ni token tu tak? Faham tak? Kita bagi kat dia baru kita boleh main. Faham? Satu token tu RM berapa? RM2. RM2. Jom. Wah, dia main lumba-lumba ah. Jom ni. Okey awak. Nak cuba ke? Jom, let's go. Alright. Mami depan biar ada di belakang. Lebih-lebih dah mohon. Cuma kita tengok. Skeleton. Mana dah? Takkanlah orang nak berdiri kat situ. Tak ada orang. Aduh, ya Allah. Takut second round orang keluar. Pegang mami, pegang mami. Ini berapa ramai? Haa.
Nasib dia tak sentuh. Lisa takut ke? Dia pun takut kena gelek. Don't touch, ha? Lima terkejut. Lima terkejut. Dia cakap nak belah Lisa pun. Dia takut. Inilah 3 round eh. Dua. Dua ke tiga? Ya, tiga. Boleh lah. Tak, tapi dia tengok Lisa takut kan. Sakit kepala. Hantu tu nak terkejut ke orang lalu tergantuk. Dia nak terkejut kawan lalu dia terantuk. Ha? Kenapa you tekan kaki you ke? You takut eh? Getar-getar. Macam mana Lisa? Lisa terkejut. Adik takut. 4 round okey lah. Nak beli lagi token lah. Tadi dah beli 10 token, ni beli lagi 10 token. Jom. Dah bakar RM40 dah ni. Nak apa? Nak ni apa? Oh, yang tu bahaya, Lisa tak boleh tu. Nak apa? Ni tak nak. Ni. Bukan. Ayo. Macam ni. Jom. Okay, risky lah benda ni, tak berani nak naik lah. Adik nak naik ke, Dik? Tak nak. Ni kau tercabut ni baru pergi ke apa? Stesen kereta api ke tidak? Jom. Dia, korang kena sikit. Masuk. Dah tinggal sikit, tak masuk-masuk je. Please, Lisa, one masuk, please. Alah, dah habis. Jom. Kita record awak record kita. Apa lagi nak main? Kita nak naik tu tapi Lisa pening. Ke depan, jom. Jompo. Pegang kuat-kuat. Wow. Whee. Wow. Adik, lajunya, Dik. Pegang kuat-kuat tau. Macam tak kena.
Ha. Susah. Kau tak duit lah macam ni. Satu. Yes. 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 Adik, kita menang berapa? Tengok. Satu. Tunjuk. 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 Esok nak claim yang mana? Dapat satu, itu pun Fikri yang dapatkan. Pilih cuma adik. Itu dia kejayaannya. Dah Dada yang menang kan? Dia yang dapat panda. Apa tadi? Apa nama mainan tu tadi? Kita main baling gelung. Oh. Tadi kita dah ke? Tadi kita main game baling gelung. Fikri berjaya dapatkan panda kecil ni. Masuk satu je. Daripada berapa? 10 gelung. Satu je berjaya masuk. Tapi okeylah. Suka-suka. Suka. Suka pula. Tadi hantu nak kejar dia. Kalau So berakhirlah pengembaraan kita di Fun Fair. Best ke? Best. Apa paling best? entah. Dia kata tak, semua dah tahu. Apa dia tahu tak? Jom. Nak capai dia. Okeylah, Fikri dah bakar duit. Berapa dah dia bakar tu? 50. 40 ke 50? Anggaran 40? 40 ke 50 je tu lah. Jom. Okey lah, not bad lah. Next time kalau ada pun. Sebab Tak. lama dah tak pergi kan? Ya, ni kenangan masa kita kecil tu tak? Awak dulu tak rasa. Weh, depak gila kereta orang